Jenama Otomotif Nasional dijangka menguasai pasaran kenderaan elektrik bateri (BEV) di Malaysia bermula 2026, dipacu pelancaran model baharu Proton dan Pro 2 serta kelebihan dasar cukai yang memihak kepada kenderaan pemasangan tempatan. Penganalisis CIMB Securities berkata, pengenaan duti tambahan ke atas EV import mulai 2026, manakala EV tempatan terus menikmati pengecualian cukai hingga 2027. Meletakkan jenama nasional pada kedudukan lebih kukuh. Pelancaran Proton E, MAS 5 dan Pro 2 QVE dijangka merancarkan lagi jualan. Setakat 9 bulan pertama 2025, BEV menyumbang 4.1% jualan kenderaan baharu, dengan BYD mendahului pasaran diikuti Proton. Proton pula mencatat prestasi kukuh hasil kejayaan E, MAS 7 yang muncul sebagai EV terlaris di Malaysia. CIMB Securities mengekalkan penarafan neutral terhadap sektor otomotif, namun menjangka pulangan dividen menarik, disokong dasar kerajaan, pengukuhan ringgit dan potensi penurunan kadar faedah, walaupun berdepan persaingan sengit dan risiko kos.